Eh. Tan Sri. Tadi dengar dulu apa yang saya nak cakap ni, Tan Sri. Bibi, Ya, Tan Sri. Widya mana? Tengku Widya keluar sama Tania, Tan Sri. Telefon sudah balik sekarang. Baik, Tan Sri. Assalamualaikum, Atuk. Atuk sihat? Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah. Alah, orang tua kejap sihat, kejap tak. Fia sibuk ke tu? Tak ganggu ke ni? Atuk tua ke? Atuk muda lagi lah. Fia tengah buat kerja tapi tak sibuk pun. Atuk telefon ni, Atuk nak tanya. Mak Ngah, kamu ada telefon tak? Ada kacau Fia lagi? Fia? Jangan tipu Atuk. Ada. Tapi ada Wildan kan jadi Mak Ngah tak berani kacau. Atuk tak payahlah risau. Nasib baik Wildan ada. Mak Ngah kamu tu tak tahulah. Tak faham Atuk dengan perangai dia. Dulu tak ada macam ni. Alah, Atuk tak payahlah risau. Kalau ada apa-apa, Fia bagi tahu, okey? Yalah. Salam dengan Wildan. Kerja elok. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Kau mengadu apa dengan Atuk? Tak ada. Tak ada mengadu apa-apa. Atuk cuma call tanya khabar. Wildan, Ya, Mak. Mama nak cakap sikit. Siapa Ana Julia? Wildan, Mama tanya, siapa Ana Julia? Wildan tak payah nak berlakon dengan Mama, please. Mama confused lah. Kalau betul, Wildan tak jadi kahwin dengan Bella sebab Safia, dan kalau betul, Wildan sayang sangat dengan perempuan tu, kenapa mesti ada Ana Julia? Kau biasa je, Ma. Pasal Bella, Wildan sendiri yang tak nak kahwin dengan Bella, Ma. Okey. Kawan biasa. Tapi kenapa Mama macam susah nak percaya? Ma, apa ni, Ma? Soroklah Wildan selagi Wildan boleh sorok. Tapi Mama nak bagi tahu Wildan yang Mama tak suka Ana Julia. Ma, please stop it, boleh tak? Mama cakap Mama tak suka Ana Julia kan? You stop it. Jom. Papa kata Papa tak jadi pergi masjid malam ni. Ya ke? Oh, ada orang datang jumpa sama Tan Sri. Tapi tak masuk dalam rumah. Orang lelaki. Badannya tegap ke?
Iya, ganteng orangnya. Ibrahim Ibrahim. Kak, macam mana ni Papa mesti dia tahu. Alung dia takut. Tak apa-apa, kita pergi masjid dulu. Nanti balik kan Alung jumpa Papa. Jom. Terima kasih, Bik. Iya. Pergi dulu kan. Dah jom dia. Jom. Ayah? Ayah ada masalah ke? Ayah kesiankan Fia tu. Kenapa Fia gaduh dengan Wildan ke? Tak. Angah kau tu. Kacau Fia. Angah cari Fia buat apa? Pasal tanah lah. Dia tak dapat pujuk ayah. Dia kacau Fia. Jadi dia datang petang tadi sebab tu ke? Ya. Ayah pernah cakap. Tanah ni ayah nak bagi kat engkau dengan Fia. Itu sebabnya dia cari Fia. Tak faham betul lah dengan Angah kau ni. Dia tak malu ke? Dia tak pernah ambil tahu pasal Fia sebelum ni. Dia ada cari Lee juga, ayah. Dia suruh Lee pujuk ayah bagi tanah dekat dia. Lepas tu, bahagian Lee pun dia nak juga. Tak faham lah. Dengan perangai dia ni. Ayah tak sangka lah. Tak apalah, ayah. Mungkin dia tengah ada masalah tu. Yelah. Tapi takkan sampai macam tu. Bila dia nak berubah? Bukannya ayah tak kesian. Papa. Okey ke? Okey. Ramai orang kat masjid tadi. Macam biasalah, Pak. Kenapa Papa tak nak pergi tadi? Papa tak sihat ke? Tak ada pening sikit je. Papa okey tak ni? Pa. Sebenarnya pasal Widya. Kenapa Papa tak turun lagi? Ha? Papa kata dia kenyang. Papa marah Widya lagi ke? Tak adalah. Dia jangan cakap macam tu. Alung dah cerita dah kat Papa. Papa cakap apa? Alung cuma cakap benda yang betul. Lagipun Kak Fia banyak nasihat Widya kan?
Ramai lagi kau bersembang dengan Alung tadi, eh? Sayang sangat Alung dekat kau. Asyik puji kau dia. Tak ada apalah. Tak ada apa kau cakap. Kau ingat aku ni buta ke apa? Aku nampaklah macam mana Alung pandang kau. Awak jangan mengarut boleh tak? Aku mengarut apa lah? Habis tu kau nak aku cakap macam mana lagi? Awak ada nak apa-apa tak? Kalau tak ada, saya nak tidur. Kenapa dah lama you tak cari I? I outstation. Outstation? Really? Atau kaki you dah kena ikat? I tak takut dengan dia lah. Kalau macam tu, mana kereta yang you janji you nak beli tu? I kan dah janji, nanti I belikan you lah. Sabar, okey? You bagi I cash je lah. I pergi beli sendiri. Kan senang lagi cepat. Nantilah. Nanti? You ni asyik-asyik nanti. I bosan lah macam ni. Oh, sekarang you dah mula bosan dengan I? Ha? Tiba-tiba mudi je? Ke you dah ada orang lain? Macam nak mengarut lah, mana ada. Habis tu, kalau you tak ada orang lain, kenapa you tak macam dulu? Ha? Manja, romantik. Ha? I malas nak gaduh dengan you. Nanti kalau you dah okey, you cari I. I gotta go. Macam mana Widya punya exam sang? It was okay. And I promise, kali ni result akan A++++. Make sure. Morning. Morning. Apa yang A+++++? Oh. Guarantee 100% confirm. All the best. All the best. Fia, jap. Fia, kejap. Ada semut ni. Manis sangat. Itulah manis sangat. Tu yang sampai semua ikut tu. Yang sampai semua tinggal kat saya. Awak dah siap? Kenapa tak turun bawah? Aku tunggu kau. Kenapa? Seronok kan kau dengan Alung kat bawah tadi? Mana ada seronok saya Kau ada main. benda nak cakap dengan kau ni? Aku fed up tengok muka kau dalam rumah ni. Kau nak tunjuk perangai baik bodoh kau depan semua orang kan? Awak jangan jerit macam ni. Kenapa aku tak berjerit? Aku tanya kau kenapa aku tak berjerit? Ini rumah aku kan? Engkau lepaskan Rafiq, lepas tu kau cakap kau dah kahwin sebab apa?
Aku tanya kau, sebab apa? Sebab kau memang ada apa-apa dengan Along, kan? Cakap! Cakaplah! Saya dah penat dah layan awak, Wildan. Awak jangan nak mengarut boleh tak? Aku mengarut apa? Aku cakap benda yang betul, kan? Engkau sebenarnya dah tak sabar nak aku ceraikan kau, kan? Cakap! Cakaplah! Memang pun. Kalau awak nak ceraikan saya sangat, cerailah! Dia buat sementara ni, jangan bawa Tania keluar ke mana-mana. Alung risaulah. Kalau dia berani jumpa Papa dekat rumah ni, Papa kata Berani kau cabar aku, Fia. Kau memang nak kena dengan aku ni. Tengku? Puan Safia tak masuk kerja ke hari ni? Manalah aku tahu. Kalau macam tu, petang ni Tengku ada meeting. Meeting apa lagi ni? Meeting pasal menu signature baru kita. Kejap. Siapa yang pandai-pandai suruh tukar menu signature resort kita ni, ha? Puan Safia, Tengku tak tahu ke? Macam mana Tengku? Jadi tak masuk meeting? Tan Sri dah masuk office. Takkan saya nak cancel meeting tu? Tan Sri dah masuk office. Ya. Tan Sri suruh Tengku jumpa dia. Dia datang dengan siapa? Dia datang dengan Tengku Wafi. Berdua? Saya tak pastilah. Mana pula perempuan ni pergi, ha? Macam mana Tengku? Okey, tak apa macam ni. Biar aku jumpa dengan Tan Sri. Nanti aku update kau pasal meeting petang ni. Lagi satu. Call Safia. Sampai dapat, tanya dia dekat mana. Update aku. Faham? Baiklah Tengku. Pa, I think kat area sana kita kena build up something, Pa. okay. Then you come up with a proposal. Kau cari Wildan ke? Apa cerita? Cerita apa, Pak? Kenapa tiba-tiba Fia datang jumpa dengan Papa minta cuti? Ada hal dengan kawan kau, Pak. Hal apa sampai cuti 2 hari? Kawan dia sakit? Masa Fia datang jumpa Papa minta cuti, Papa tengok mata dia bengkak. Macam mula menangis. Apa Wildan nak buat dengan dia? Yalah, kawan dia sakit. Kalau Wildan pun kawan sakit pun mesti sedih. Kalau kawan dia sakit, takkanlah kawan dia yang sakit tu Papa tak pernah tengok dia abaikan tanggungjawab dia pada Wildan.
Fia tak ada. Why? Kau tak kerja kan? Tak. Tak apa, kau pergilah kerja. Aku okey kat rumah ni. Jangan risau. Aku dah minta cuti dah pun. Aunty, sorry tau aku banyak menyusahkan kau. Tak apa. Apa yang jadi sebenarnya ni? Boleh tak kalau aku cerita kejap lagi? Aku penat sangat, aku pening sangat. Aku nak rehat kejap, Tak apalah, kau pergi naik rehat. Aku nak masak. Nanti bila kau dah bangun nanti, kita makan sama-sama, okey? Tan Sri nak rasa kita punya menu baru, boleh awak bawa ke depan? Boleh. Papa okey ke? Baru nak hadam masalah Widya, dah timbul masalah lain pula sekarang ni. Papa janganlah cakap macam tu, Pa. Nanti kan Wilton bawa lah Safia balik. Alung percaya semua benda yang berlaku ni ada hikmah dia, Pa. Papa risaukan Fia. Tak apa, nanti Alung sendiri cakap dengan Wilton. Okey. Wildan, come. Yes, Pa. Papa nak Wildan rasa menu baru ni. So, Alfie cakap, senang. Wildan nak bagi feedback masa meeting petang nanti. Come. Come. No, it's okay, Pa. You guys carry on. Wildan nak pergi dalam restoran. Macam mana, Katie? Tak dapat, Tengku. Kau tahu tak mana dia letak file tu? Saya tak tahu. Engkau apa yang kau tahu? Semua benda kau tak tahu? Cari file tu sekarang. Okey, Tengku. Sekarang! Abang jangan buat hal. Hutang berlambak ni. Hello, abang kat mana ni? Apa yang susah sangat nak jawab telefon? Mestilah saya takut kalau abang tak balik macam mana? Kalau abang balik bawa duit, saya tak marah. Ini abang balik bawa masalah. Hello? Tengku? Ada jumpa? Tak, Tengku. Husna mana Husna? Usna cuti, Tengku. Kau tak call dia ke tanya mana file tu? Tak, dia cakap semuanya pada Puan Safia. Tengku memang tak tahu apa-apa ke pasal menu signature tu. Aku sendiri pun tak tahu dia tukar plan signature tu. Okey? Susahlah kalau macam tu saya ingat Tengku tahu. Tapi kalau Tengku nak, saya boleh siapkan paperwork tu sekejap. Tak apalah. Aku tanya bukan kau tahu apa-apa pun. Daripada pandai aku jawab dengan Tan Sri. Tengku, kalau saya suruh chef jumpa dengan Tengku macam mana? Aku cakap tak payah kan? Sekarang ni aku nak turun. Katie kata, Angah cari file ni? Saya buat cinta.
Sebab tu file projek entah ke mana. Nak ambil kesempatan cakap. Oh, jadi Angah marah Fia pagi tadi? Hah? Sebab tu? Angah tengok apa yang jadi? Angah ingat bila Alung cakap Alung nak ambil Fia daripada Angah, Alung serius ke? Alung tak pernah terfikir pun pasal itulah. Alung cakap macam tu supaya Angah beringat. Hargai dia. Papa dah buat macam-macam untuk Angah, tahu tak? Jangan bila dah tak ada pun nak menyesal. Dah bangun? Dah masuk Johor ke? Belum. Kita makan dulu, So far saya puas hati dengan suggestion dan juga apa yang you bentangkan tadi, but please, the most important thing, please take note komen-komen daripada guest kita sebab orang very important for our business. Okay? Alright, that's it. You're dismissed. Thank you. Ya. Dudan, duduk jap. Kenapa present macam tu? Apa? Wafi keluar dulu. Kenapa, Pak? You dah boleh tanya Papa balik.
Nampak sangat paperwork tu bukannya datang daripada Wildan. Okey Pak, ya, memang bukan Wildan yang buat semua ni. Tapi Fia. Fia yang nak tukar minda tu bukan Wildan, Pak. Wildan sendiri tak tahu kenapa, Pak. Itu satu perubahan namanya. Setiap apa yang kita buat, kita harus ada pembaruan. Wildan, you're still young, Wildan. Papa nak Wildan come out dengan idea-idea yang bagus, yang kreatif. Sebab tu Papa letakkan Fia dengan Wildan sebilik so that both of you can work together and come up with brilliant ideas. Wildan perasan semua tu kan? I'm sorry, Pak. Wildan, Papa tak ada niat nak jatuhkan career Wildan. Tapi Papa nak Wildan belajar, come out with good ideas. Macam apa yang Fia buat ni. Papa tahu Fia tu berasal dari kampung, tapi Papa tengok there is something special about her. Tapi Papa tengok dia nak belajar, dia nak being someone yang kreatif. That's what I want. Walaupun Fia tu baru lagi bekerja dengan kita, tapi dia tak pernah kecewakan Papa tau. Papa tak nak masuk campur hal rumah tangga Wildan dengan kerja. Tapi Papa tak nak kehilangan seorang pekerja yang kreatif, yang rajin, yang bagus macam Safia. Faham? Hello, Tanya. Hey, don't want to eat your brownies? Nanti susuapkan. Bismillah. Sedap. You want some more? Okay. Hi, Uncle Wildan. Uncle Wildan, where's Auntie Fia? Aku tak faham betul lah. Semua orang dalam rumah ni nak dengar cakap dia, semua nak kena ikut cakap dia. Apa yang dia dah bagi makan pun aku tak tahulah. Angah ni kenapa? Tanya elok-elok je kan? Yang nak marah dia kenapa? Widya pun samalah. Sama apanya? Angah ingat Kak Fia tu apa? Orang luar yang nak kucak-kacirkan family kita? Wita tak fahamlah dengan Angah ni. Kak Fia tu baik orang dia. Angah je yang buta, tak nampak. Yelah. Ya. Memang betul Angah buta. Memang semua salah Angah. Padahal semua orang dalam rumah ni dah kena tipu dengan perempuan tu. Tak sedar lagi. Tak baik Angah cakap macam tu. Selama ni, Kak Fia yang nasihatkan Widya. Yang tegur semua kesilapan Widya yang tak ada seorang pun orang dalam rumah ni nak ambil tahu. Selama ni masalah Widya, pernah Widya kongsi dengan Angah? Pernah? Tak pernah kan? Yang Widya boleh kongsi dengan Along dengan perempuan tu? Sebab Angah tak pernah pun nak duduk bersembang dengan kita orang. Angah rasa kita orang nak bersaing dengan Angah. Takut sangat Along ambil pangkat CEO tu. Kalau Widya jadi Fia dah lama dah tinggalkan rumah ni. Tak tahan dengan perangai baran Angah. Kau jangan kau ajar sangatlah. I'm sorry. Okay? Widya bukan nak kurang ajar dengan Angah. Widya nak cuma Angah sedar apa yang Angah dah buat dekat Kak Fia. At least, appreciate her. Sekarang ni apa plan kau? Entah. Apa nak jadi lepas ni pun aku dah tak kisah dah, Yanti.
Engkau dah tak sayang dia ke? Aku pun tak tahulah nak sayang dia macam mana. Kau pun tahu kan aku kahwin dengan dia sebab apa? Engkau dah kahwin 3 bulan dengan dia, kau boleh cakap dengan aku yang kau tak tahu macam mana nak sayang dia. Kalau aku seorang je yang usaha, tak jadi juga. Betul tak? Engkau dah terfikir nak bercerai dengan dia ke? Kalau boleh kan, benda-benda macam ni kau elakkanlah. Kau anggap je benda-benda ni dugaan dalam perkahwinan. Tapi macam mana, Yanti? Ha? Kau pun tahu kan dia ada perempuan lain sebelum aku? Hai sayang. Tahniah baby.